Okay, kembali semula. Sebenarnya klip sebelum ni saya bagi tahu macam mana saya nak cuba selesaikan hal ni. So ini hari kemudian dia. Pagi tadi saya pergi hardware. Saya bagi tahu dia orang masalah saya. Saya ambil gambar macam ni. Lepas tu saya bagi tahu dia orang macam mana saya nak uruskan benda ni, sebab yang konektor yang datang dengan pipe standard tu, dia sebenarnya datang macam ni. Okey, saya tunjuk Okey, dia datang dengan pipe yang macam ni. So ini biasa kalau rumah baru, kebanyakan developer dia akan bagi standard barang macam ni dengan sambungan dia macam ni lah. So dia tahu kebanyakan orang akan tukar sinki standard tu kepada kitchen cabinet. Lepas tu barang-barang yang built-in kan. So dalam masa tu saya pun ingat boleh pakai balik lah, sebab saya cuba cari yang China model ni tak jumpa kan. So saya cuba pakai balik benda ni. Yang masalahnya cap yang atas ni, dalam plastik ni, cap yang atas ni dia sebenarnya boleh pakai kat sini, tapi gigi dia tak banyak kan. Dia ada jalur ni semua kan, gigi dia tak banyak. So bila kita ketatkan dekat neck yang sinki ni, dia macam bila dah putar habis, lepas tu dia loose balik. Putar habis dia loose balik. Jadi tak ketat lah. Itu salah satu masalah. Lepas tu lagi satu, nak align macam ni kan. So itu lagi satu masalah. Jadi saya bagi tahu kedai hardware berdekatan rumah saya. Saya ambil gambar ni, saya bagi tahu macam mana nak selesaikan hal ni. Saya pakai benda ni pun ditangam. Lepas tu dia bagi saya dua choice. Satu, beli elbow yang ada gigi banyak macam ni, pakai ke atas sini, lepas tu luruskan, lepas tu pakai konektor, pakai soket. Soket dia macam ni lah. Pakai soket, lepas tu yang ni masuk sini. Okey. Lepas tu masukkan dekat yang developer bagi yang pipe kat sana tu. So itu salah satu cara. Tapi masalah kalau saya pakai cara macam ni, dia memang permanent lah. Nak buka balik kena gergajikan, kena apa, susah sikit lah. Buka memang boleh buka, tapi yang apa, pipe yang lurus ni, yang ni saya kena gergajikan, lepas tu tampal balik, lepas tu buat cantuman balik macam pakai soket. Tak betul lah. Paling best kalau boleh cari barang macam ni, stainless steel ke, atau yang ngam dengan device yang ni, yang ukuran dia sama. Cantik sikit kalau pakai stainless steel. Tapi kalau saya nak cari stainless steel pun, satu, tak tahu dia akan ngam ke tidak, sebab saya tak boleh bawa sinki saya ke sana, lepas tu nak test benda ni semua. Sebab dia orang tahu macam kontraktor pasang, dia tak kisah. Yang ni for them, kalau masa pasang, kalau pipe tu terlalu atas sangat, dia orang tebuk lubang saja, lepas tu terus bawah. Tu skill dia orang. Tapi saya tak ada skill macam tu. Kalau buat takut nanti saya tebuk dinding tu dia lain macam jadinya, tiles pecah, macam-macam kena uruskan. Saya punya grinder ada tapi tak berani pakai. So saya pun cari jalan singkat, jalan mudah. Lepas tu lagi satu, dia bagi hose saya macam ni. Dia kata yang ni gigi dia lagi banyak. So dia kata ini memang confirm boleh punya. Dia confident lah. Lepas tu saya pun belilah. Ini beli dekat, tak mahal pun, dekat RM11. Saya rasa 11 ke RM7. Soket ni pun tak mahal lah. Saya rasa dekat RM2 ke RM1.5 macam tu. Saya kan RM2 kot. Saya beli ni. Ini pipe ni beli satu kaki pun cukup. Tapi benda ni semua saya tak pakai sekarang lah. Saya simpan spare saja. Maybe future, who knows, tempat lain saya kena pakai. So yang ni saya pakai white apa, yang tape ni saya balutkan. Ini memang standard procedure lah. Mana-mana pipe yang kita ada gigi tu, kita nak ulas kan, benda ni memang perlu lah. So saya dah ikat buat white tape ni, yang tape putih ni. Lepas tu saya dah ketatkan benda ni, kau-kau. Lepas tu saya cuba aturkan dia macam shape macam ni kan. Dia macam standard shape macam ni. Dia sama lah, macam takung ni pun dia takung bawah, lepas tu baru dia naik balik kan. Air tu dia takung bawah, lepas tu baru dia tendang balik atas, dia keluar kan. So standard lah. So yang ni saya masukkan dekat sini. Tapi kat kawasan sini saya pakai soket. Saya pakai soket, masukkan pipe ni dengan masukkan pipe tu. So lepas tu cara saya glue, again saya pergi kat DIY, saya beli gam ni RM3.
RM2.7 ke RM3.7 tahu. Saya beli sekali aja pakai. Kat rumah pun nanti future kalau pipe pecah boleh pakai balik lah. So dia tak bazir. Beli sapu sekarang dah lekat. Sekarang moment of the truth lah. Kalau buka pipe tak tahu dia leaking ke apa, itu lain cerita. Itu cerita lain pula. Saya nak on pipe sekarang. Okay, pipe dah on. Tengok air jalan ke tidak. Yang leceh kalau leaking lah. Itu yang leceh. Okay, sekarang nampak macam tak ada leaking. Air jalan. Air jalan tak ada leaking. Okay, satu lagi test saya nak buat. Okay, ni salah satu test direct. Lagi satu saya nak takung air tu. Okay, bagi air tu takung. Okay. Air keluar sekejap. Okay, kat sana air keluar tu. Tu stopper saya lupa beli. Tapi tu perkara kecil. Tak ada masalah. Yang ni, bila saya pergi sebelah sini, pipe sana terbuka kan, jadi saya kena tutup pipe tu. Tapi bila saya turn sebelah sini, dia keluar air pipe ni lah. Tapi sekarang saya rasa tak ada. So far nampak macam dah selesai lah hal ni. So the main kitchen work semua dah selesai. So future kalau ada problem, ada sangkut apa-apa kan, kita boleh buka balik ulas benda ni. Anti-clockwise boleh buka balik. So tu salah satu advantage. Nampak okey lah, air jalan lah. Okay, sekarang saya nak test. Bagi air tu takung, tengok ada leaking. Sebab kadang-kadang kat celah sini mungkin ada leaking air semua kan. Saya nak tengok dia ada leaking ke tidak. Kalau tak leaking, memang cantik lah. Okay, saya rasa air dah takung dekat 1 inci. Tengok mana-mana pun tak leaking. Ada tak leaking? Tak ada. Okay. Nak test benda ni, ambil tisu. Sebab bukan expert pun. Okay. Ini tadi tangan saya. Okay. Tak ada leaking langsung. Kat atas pun tak ada leaking. Tak ada leaking lah. Kat sini pun tak ada leaking. Okay. So consider done lah. Yang tu yang connector ni saya kena letak stopper. Dia tak ada masalah. Saya akan cari stopper, saya akan letak. Kat dinding sana pun tak ada leaking. Cuba kita check. Mana tahu. Tak ada leaking. So saya rasa ya. Lepas tu dia bagi corong yang ni. Kalau letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Nanti untuk apa orang kata, kalau ada apa-apa makanan nanti boleh ambil senang buang. Okay, cantik. Okay, sekarang saya rasa begitu saja. Barang-barang ni semua saya boleh letak dalam cold storage lah, tak perlu. So generally kerja kitchen dah selesai lah sekarang. Itu saja. Alright, thank you, bye.